Ini kereta kecil. Kalau nak jalankan kita kena tolak macam ni. Ini pun kereta kecil juga didatangkan sekali dengan remote controller seperti ini. Mempunyai lampu RGB dan yang paling menyeronokkan ianya boleh dikontrol sama seperti kereta kontrol yang besar. Jom aku tunjukkan. Kita tengok dulu kandungan kotak yang hebat ini. Kertas panduan harga tiada kesiasatan. Di dalam bungkusan plastik ini, kita ada 3 buah kon mini untuk latihan pemanduan. Screwdriver mini, kabel USB-A to Type-C, 4 buah tayar getah, 3 hiasan custom, alat kawalan jauh pelbagai fungsi dan ini dia, kereta mini yang hebat dan comel ini. Sekarang apa yang kita perlukan? Cuma 2 biji bateri AAA yang perlu dibeli berasingan. Sebelum kita mulakan keseronokan, jom kita charge terlebih dahulu kereta ini. Terpulang kepada anda untuk menggunakan power bank atau wall plug charger. Sambil menunggu bateri penuh, jom kita tampal stiker terlebih dahulu agar pemanduan RC nampak lebih bergaya. Lihat, ianya cantik dan menarik. Jom kita mulakan keseronokan. Okay, sekarang kita dalam sesi percubaan kereta mini ni. Kau tengok, aku boleh kontrol slow weh. Kalau kau tekan sikit, kau boleh bawa slow macam ni. Lepas tu kalau kau nak laju, kau tekan lebih sikit. Ni medium, lepas tu tekan lagi. Dia memang secara berperingkat kelajuan dia. Sama macam kereta kontrol yang besar tu lah. Macam tu. Dan untuk pengetahuan korang juga, kereta ni boleh drift tau. Korang cuma perlu tukar dia punya roda je. Lepas tu korang boleh drift. Macam yang aku tunjuk ni. Kalau korang nak cuba sendiri, dapatkan pada link yang dah aku sediakan. Aku nak teruskan main ni. Wah, seronok babe. Jadi apa tunggu lagi? Dapatkan segera sementara stok masih ada.